Tiga tanda pasangan rasa tak dihargai. Kadang-kadang dalam perhubungan, sama ada sebelum kahwin ataupun semasa berkahwin, kita take for granted, especially lepas kahwin. Antaranya, pertama, orang tu sebelum ni dia bercerita lah, benda kecil pun dia cerita, apa dia rasa, apa dia buat kat rumah, apa dia buat kat office, dia cerita. Tiba-tiba, dia macam tak cerita dah kat awak. Benda besar pun dia macam berat mulut nak cerita. Ini kadang-kadang sebab sebelum ni awak tak menghargai dia, so dia pun malas lah. Bila dah macam ni, tanda-tanda perhubungan bukan setakat tak dihargai. Bermula tak dihargai, dia akan membawa kepada masalah dalam hubungan. Yang kedua pula, dia mula jawab pendek-pendek sebab mungkin dia marah, dia penat. Belum ni dia suka explain. Dia suka cerita. Dia suka cuba nak buat sesuatu kan. Tapi lama-lama dia macam rasa dia cakap macam dengan dinding tau. Cakap macam tak ada orang, cerita-cerita macam orang tak layan. Orang duk bercakap pasal kepenatan, awak bercakap pasal kepenatan awak, beban awak, tanggungjawab awak. Akhirnya dia kata, yalah, it's about him, it's not about me, it's about her, it's not about me. Dan lama dia buat tahu. Sebab apa? Dia rasa tidak dihargai. Yang ketiga, dia hilang semangat untuk bagi lebih. Sebelum ni kan, dia hidang makanan, dia bertanya khabar kepada awak, dia put effort lebih. Tapi lama-lama kan dia biasa-biasa. Kalau awak tanya pun dia rasa macam okey, terima kasih, okey, macam tu je, tak ada apa-apa. Kenapa dia hilang semangat? Sebelum ni dia dah buat, tapi awak tak pernah menghargai. So sekarang dia belajar untuk menghargai diri sendiri. Awak kena kesan tanda ini sebelum terlambat.